Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Aceh nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun ni. Semoga kita dapat banyak kumpul pahala sebanyak-banyaknya dan juga dijauhkan daripada api neraka walau setitik pun. InsyaAllah, amin. So, memandangkan tahun lepas Aceh ceritakan kisah Nabi tapi tak sempat habis. So, tahun ni Aceh nak sambung and akan cuba menghabiskan kisah-kisah Nabi dan Rasul. So, last yang Aceh ceritakan adalah kisah Nabi Shu'aib. So, sekarang ni Aceh nak sambung kisah Nabi Musa alaihissalam. Okay, sebelum Aceh mulakan cerita, Aceh nak clarify yang Aceh menceritakan kisah Nabi ni sebagai pencerita sahaja, bukan sebagai pentafsir ataupun pengkaji. Kisah-kisah Nabi yang Aceh ceritakan ni adalah berdasarkan dua buku yang Aceh baca. Buku ni memang terbaik gila. Okay, buku ni dan juga buku lagi satu, buku ni. Dan buku-buku ni pun berdasarkan rujukan daripada Al-Quran. Okey, Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang ke-14 yang wajib kita tahu. Dia antara Nabi yang tergolong dalam Nabi yang digelarkan Ulul Azmi. Nabi Musa alaihissalam ni adalah Nabi yang paling banyak sekali dimention dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 136 kali. Okey, sebelum nak cerita kisah Nabi Musa alaihissalam, Aceh nak cerita tentang background macam mana negeri Mesir ni ditakbir oleh Fir'aun. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu yang kata Nabi Yusuf dia mentadbir negeri Mesir ni sangat adil dan negeri yang boleh dikatakan negeri yang aman makmur lah. Waktu pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam ni, pemerintahan dia kira mencapai kegemilangan dan rakyat dia memang hidup dalam aman makmur. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam ni wafat, sahabat Nabi Yusuf alaihissalam ni diangkat menjadi pemerintah negeri Mesir ni. Nama sahabat Nabi Yusuf ni adalah Raja Ar-Rayyan. Waktu pemerintahan Nabi Yusuf dan juga Raja Ar-Rayyan ni, kaum Bani Israel adalah antara kaum yang berjaya dekat negeri Mesir ni. Okey, kalau siapa yang nak tahu macam mana datangnya kaum Bani Israel ni, Aceh ada ceritakan tentang Bani Israel ni dekat video Aceh yang Nabi Yaqub, di mana kaum Bani Israel ni adalah kaum yang datang daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Okay, Nabi Yaqub dia mempunyai ramai anak. Dia ada 12 orang anak. So, Bani Israel ni datang daripada anak-anak Nabi Yaqub ni lah. Jadi dekat Mesir ni ada dua kaum yang hidup, iaitu kaum Kipti. Kaum Kipti ni dikatakan kaum Mesir lah, yang memang berasal usul daripada Mesir ni, dan juga kaum Bani Israel. Okay, waktu pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Raja Ar-Rayyan ni, kira Bani Israel ni antara kaum yang berjaya dan mencapai segala kekayaan, dan mereka ni antara kaum yang mempunyai kedudukan tinggi, di mana kalau macam menteri-menteri, jawatan-jawatan tinggi semua dapat dekat Bani Israel ni, dan segala kelebihan yang ada semuanya dapat kat Bani Israel. Macam contohnya mereka ada kekayaan, lepas tu mereka buat cucuk tanam semuanya membuahkan hasil yang lumayan, perdagangan mereka berjaya. Jadi kaum Bani Israel ni memang sangat berjaya. Disebabkan tu kaum Bani Israel ni dia ada timbullah sifat kesombongan dan keangkuhan mereka ni, membuatkan yang kaum Kipti ni tak suka dengan Bani Israel ni, sebab mereka rasa macam memang Bani Israel ni sombong. Dan kaum Kipti ni mereka ni macam jealous lah juga, sebab mereka ni adalah kaum yang asal daripada Mesir ni, tapi mereka ni menjadi orang yang kelas kedua. Macam apa-apa mereka utamakan Bani Israel ni. Kaum Bani Israel ni dia punya sombong tu sampaikan mereka ni buat perkampungan sendiri tau. Macam mereka bina tembok, macam kaum mereka je duduk dalam tembok tu. Kira boleh dikatakan macam tempat tinggal eksklusif lah untuk mereka. Selepas wafatnya Raja Ar-Rayyan ni, jadi negeri Mesir ni makin lama pentadbiran dia pun makin teruk, pemerintahan makin teruk. So daripada situlah wujudnya di mana pemerintah depa ni, raja-raja depa ni, depa gelarkan nama Fir'aun. Instead of raja, depa tukarkan benda tu jadi Fir'aun. Jadi kalau yang bernama Fir'aun ni, depa ni lah raja. Fir'aun yang menjadi pemerintah ni, depa ni memang cukup tak suka dengan Bani Israel ni, sebab depa tahu kata orang Bani Israel ni sombong. Depa macam perasan bagus. Jadi dekat sinilah dimulanya kegelapan negeri Mesir ni, di mana ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Raja Ar-Rayyan ni, ajaran mereka makin lama makin pudar. Jadi waktu tu mulalah sembah berhala, dah tinggalkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makin lama makin teruk. Okey, kalau ikut sejarah dan berdasarkan buku yang Aceh baca ni, Fir'aun yang zaman Nabi Musa ni, dia ada dua pendapat. Ada satu pendapat nama dia Ramses II. Ada lagi seorang yang berpendapat Fir'aun yang bernama Meneptah
Meneta ni anak kepada Ramses II ni. Tapi ni berdasarkan buku. So far Aca tengok macam ulama-ulama dia pun tak mention nama Firaun ni. Jadi senang cerita, kita gunakan macam nama Firaun je lah untuk senangkan bercerita. Okey, bila sampainya pentadbiran Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu ni kegemilangan Firaun ni sangat-sangat hebat, di mana segala kekayaan dia ada. Lepas tu dia punya kerajaan tu sangat kuat, di mana dia ada beratus ribu askar. Okey, hampa tahu kan kewujudan piramid. Piramid adalah antara wonders of the world, keajaiban dunia, di mana sampai sekarang tak boleh bayang macam mana orang Mesir bina piramid tu. Tanah yang digunakan sangat kukuh, sampaikan dia pun nak buat replika pun tak jadi. Kira zaman Firaun waktu tu dia punya teknologi tu sangat hebat, sampaikan ada yang tamadun yang dia pun bina tamadun dalam gunung. Bayangkan dalam gunung ada tamadun, ada kerajaan. Waktu tu kira macam teknologi tu dah hebat dah. Kita rasa macam zaman sekarang ni teknologi kita hebat kan, macam kita boleh call orang jauh, kita boleh FaceTime apa semua. Tapi pada zaman tu pun teknologi tu memang sangat hebat. Jadi bila Firaun ni dia rasa yang diri dia ni hebat sangat, mulalah dia ni rasa sombong dan angkuh, dan dia rasa macam okey, dia ni memang paling hebat lah antara zaman. So bermakna dia ni adalah Tuhan. Firaun ni dia rasa dia Tuhan. Lagi satu kelebihan Firaun ni adalah Firaun ni dia memang bijaksana. Dia memang orang yang pandai. Dia bukan orang yang calang-calang punya. Dan Firaun ni dia ni tak pernah sakit, batuk pun tak pernah. Sebab tu yang dia ni boleh mengaku diri dia Tuhan. Sampai ke tahap tu dia punya macam perasaan hebat dia tu. Sampailah satu masa di mana Firaun ni dia bermimpi yang kerajaan Mesir ni terbakar. Seluruh kerajaan dia terbakar kecuali satu tempat ni, di mana perkampungan ni adalah perkampungan Bani Israel. Firaun ni dia memang tak suka dengan Bani Israel ni, sampaikan dia gunakan Bani Israel ni, dia jadikan Bani Israel ni sebagai hamba sahaja. Kira pemerintah apa semua tak ada kaum Bani Israel ni. Kaum Bani Israel ni kat bawah sahaja. Bila dia bermimpi macam tu, bila dia bangun tu, Firaun ni sampai menggeletak dan rasa takut sangat. Lepas tu bila dia dah bermimpi macam tu, dia pun panggil lah ahli nujum dia ni. Kira kalau raja ada tukang masak, tukang cuci apa semua, dia ni ada ahli nujum. Dan ahli nujum dia ni bukan calang-calang punya, memang ramai. Jadi ahli nujum ni pun mentafsirlah mimpi Firaun ni. Bila dia pun mentafsir, dia pun kata okey, akan ada satu hari nanti lahirnya seorang bayi lelaki, dan dia ni akan menjatuhkan pemerintahan Firaun dan juga kerajaan Mesir. Dan bayi lelaki ni datang daripada kaum Bani Israel. Firaun ni bila dia dengar macam tu, dia tak cakap banyak, dia terus arahkan askar dia pergi ke perkampungan Bani Israel ni dan cari semua bayi lelaki dan sembelih semua bayi lelaki ni. Sembelih, okey. Firaun ni dia punya kejam sampai dia macam tak cakap banyak pergi bunuh terus bayi ni. Dan pembunuhan dia ni non-stop tau. Kira perkampungan Bani Israel ni diperhatikan 24 jam. Lahir je bayi lelaki ni dia pun ambil terus bunuh, kecuali bayi perempuan. Bayangkan hang dah mengandung 9 bulan, lahir-lahir tu anak hang dah kena ambil, dah kena bunuh. Firaun ni dia punya bunuh tu memang non-stop. Sampaikan salah seorang menteri dia ni kira macam voice out lah dekat Firaun ni, kata kalau bunuh semua bayi lelaki ni, dan nanti macam mana kalau buruh-buruh yang akan datang macam nak bagi kerja kan, macam nanti macam mana kalau nak ada tukang masak, tukang cuci. So disebabkan tu Firaun ni dia kata okey, kita buat selang-selang. Tahun ni bunuh, tahun depan tak payah bunuh. Kita buat selang-selang. Tahun ni tak payah bunuh, tahun depan tak payah bunuh. Tahun ni bunuh, tahun depan tak payah bunuh. And then the next one. Dia buat berselang-selang. Macam suka hati dia je. Sampai macam tu sekali Firaun ni punya kejam. Dia memang non-stop. Dan pada waktu ni, kira siapa-siapa yang menyembah selain daripada dia akan bunuh serta-merta. Dia tak cakap banyaknya. Jadi keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni terpaksa disorok sebabkan nak elak daripada kekejaman Firaun ni. Tapi bijak si Firaun ni, dia tak tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih berkuasa daripada dia. Dia ni hanyalah manusia biasa saja. Firaun ni boleh dikatakan dia punya jahat tu adalah, dalam Al-Quran dia adalah manusia yang paling jahat. Kira kalau kita tengok sekarang ni, apa yang terjadi sekarang ni pun kita dah rasa macam jahat gila. Firaun ni memang lagi jahat. Dia dikatakan manusia paling jahat di dunia. Orang punya jahat tak jahat. Sampailah satu hari di mana ibu kepada Nabi Musa alaihissalam, dia melahirkan Nabi Musa. Kelahiran Nabi Musa ni disorok tanpa pengetahuan siapa-siapa. Jiran pun tak tahu. Sampailah Nabi Musa alaihissalam berumur 3 bulan, dan waktu tu kira askar-askar Firaun ni memang geledah habis semua rumah. Memang tak boleh nak sorok dah lah. Waktu tu ibu kepada Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabat dan bapa kepada Nabi Musa alaihissalam bernama
Imran, kira dah risau dah lah, macam takut lah Nabi Musa ni akan dibunuh. Jadi waktu tu Allah turunkan ilham dekat Yukabat ni dan kata letak Nabi Musa alaihissalam ni dalam basket, dalam bakul, dan hanyutkan dia dekat sungai Nil. Okey, sungai yang terpanjang di dunia adalah sungai Nil tau. Bayangkan hang nak letak baby dekat sungai Nil tu. Tapi Yukabat ni dia mempunyai keimanan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan takdir yang Allah bagikan dekat dia ni. Dan Allah pun berjanji yang akan pulangkan Nabi Musa alaihissalam ni dekat ibu dia balik, dekat Yukabat ni balik. Okey, part ni ada dalam surah Al-Qasas ayat 4 ke 13. Waktu Yukabat ni dia letak Nabi Musa alaihissalam dalam bakul dan hanyutkan dekat sungai Nil, kakak kepada Nabi Musa alaihissalam yang bernama Maryam kira berada bersamalah dengan ibu dia. Jadi bila Yukabat ni dia hanyutkan anak dia, Yukabat ni dia bagi tahu dekat Maryam, dia kata tengoklah adik hang ni hanyut sampai ke mana. Lepas tu Maryam ni pun dia follow lah, tengok adik dia ni hanyut sampai ke mana. Bila dia tengok, dia nampak yang Nabi Musa hanyut sampai ke istana Fir'aun, di mana dekat tempat mandi dayang-dayang Fir'aun ni. Waktu Maryam nampak ni, Maryam ni dia dah takut dah, tapi waktu tu kira memang berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi Musa ni dia sampai dekat tempat mandi dayang-dayang ni, Nabi Musa alaihissalam ni basket dia tu sangkut dekat pohon, macam pokok air macam tu lah. Jadi dayang-dayang ni pun dia pun ambil lah basket ni. Dia pun assume kata bakul ni berisi macam intan, belian, emas macam tu. Kira macam tata ni harta karun. Jadi dia pun buka. Bila dia pun buka, dia pun nampak Nabi Musa alaihissalam ni. Dia pun kata ni baby. Jadi dayang-dayang ni pun dia pun ni mengadu dekat isteri kepada Fir'aun, iaitu bernama Asiyah. Asiyah ni merupakan wanita yang beriman yang dijanjikan syurga. Jadi bila dia pun bawa dekat Asiyah ni, Allah pun tiuplah rasa kasih sayang Asiyah ni kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila Asiyah ni dia tengok Nabi Musa alaihissalam ni, dia terus rasa sayang, cinta, dan dia akan buat apa saja untuk protect Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila dia ambil baby tu, dia tunjuk dekat Fir'aun, dia kata tengok ni aku jumpa baby. Fir'aun bila dia tengok macam tu, dia tahu kata baby laki. Fir'aun ni marah. Fir'aun ni kata tak tahu budak ni yang akan jatuhkan kerajaan aku, kena bunuh dia sekarang juga. Lepas tu Asiyah ni dia pujuklah Fir'aun ni, dia kata janganlah bunuh baby ni, aku sayang sangat dengan anak ni. Apa kata kita ambil dia jadi anak angkat, memandangkan aku tak ada anak. Kira Asiyah ni pujuklah Fir'aun ni, memandangkan dia isteri kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun pun menjadi lembut hatilah. Jadi Fir'aun pun kata okey tak apalah, simpanlah baby ni. Nama Nabi Musa alaihissalam ni pun diberikan oleh keluarga Fir'aun ni, yang bermaksud mu iaitu air, sa adalah pohon. Jadi sebabkan Nabi Musa ni ditemui dekat pohon air, jadi diberi nama Musa. Bila Asiyah ni dah mendapat kebenaran daripada suami dia Fir'aun ni untuk jaga Nabi Musa alaihissalam, jadi Nabi Musa ni waktu ni dia baby lagi. Jadi Nabi Musa ni memerlukan susu. So Asiyah ni pun dia perintahkan dekat istana ni siapa yang boleh menyusukan Nabi Musa ni. Jadi ramailah pekerja-pekerja istana ni volunteer lah untuk susukan Nabi Musa. Sebab Asiyah ni dia kata kalau siapa yang dapat menyusukan Nabi Musa ni, hampa akan dapat ganjaran yang besar. Jadi semua pekerja-pekerja yang dapat menyusukan Nabi Musa ni semua volunteer lah nak susukan Nabi Musa. Tapi setiap orang yang mereka try, semuanya ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak mau. Tak ada seorang pun orang dekat istana ni yang Nabi Musa nak minum susu dia. Jadi Asiyah ni pun dia jadi tak senang duduk lah, sebab ya baby Nabi Musa ni tengah lapar. Jadi Asiyah ni pun diperintahkan bagi tahu dekat kerajaan siapa yang boleh menyusukan baby ni. Jadi bila askar-askar ni pun keluar mencari ibu susuan untuk susukan Nabi Musa, kakak kepada Nabi Musa alaihissalam, Maryam ni dia nampak situasi tu. Jadi Maryam ni pun dia kata lah, okay, aku kenal satu family yang boleh susukan budak tu. Kira askar-askar ni kata, siapa keluarga ni? Tatah ni keluarga hang. Tatah hang ni adalah keluarga kepada baby ni, keluarga yang asal lah. Tapi kakak Maryam ni pun pandai berkata-kata lah. Dia kata, aku tak kenal keluarga ni, tapi aku tahu yang kata keluarga ni adalah keluarga yang baik-baik. Mereka ni pandai jaga anak mereka. Mereka asuh anak mereka semuanya baik. Jadi Maryam ni pun dia pergi beritahu dekat Yukabat, tu mak dia, kata pi istana lah, kata nak menyusukan Nabi Musa ni. Jadi Yukabat pun dia pi dan dia menyusukan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa minum seperti yang Allah janjikan. Allah kata hang letaklah dia dekat sungai ni dan aku akan kembalikan dia. Dekat sini terbuktinya Allah lah sebaik-baik perancang. Jadi Yukabat ni pun dia minta lah dekat Asiyah ni, dia kata boleh tak dia nak bawa balik baby ni. Dia kata dia janji yang dia akan menyusukan dan pulangkan balik sampai terputus susu lah.
Asyah ni mula-mula dia berat hati, tapi sebabkan dia nak Nabi Musa ni terjaga elok, jadi dia pun macam izinkan. Jadi Yukabat ni pun berjaya lah bawa balik Nabi Musa AS ni dan menyusukan Nabi Musa ni sampailah terputus susu. Dan bukan setakat tu je, Asyah ni siap bagi ganjaran lagi dekat Yukabat ni sebab menyusukan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa AS ni berumur 3 tahun macam tu, Fir'aun dia selalu usung Nabi Musa ni pergi mana-mana, pergi tempat beribadat, macam pergi mana yang macam rakyat boleh nampak dia. Sampaikan rakyat jelata ni panggil Musa bin Fir'aun. Satu hari di mana Fir'aun ni dia dukung Nabi Musa AS ni. Bila dia dukung Nabi Musa ni, dia tarik janggut Fir'aun ni kuat sampai Fir'aun ni rasa sakit. Disebabkan tu Fir'aun ni dia jadi macam marah tau. Dia kata budak ni, aku rasa budak ni adalah budak yang akan menjatuhkan kerajaan aku. Kira Fir'aun ni dia kata dekat Asyah ni lah. Asyah ni kata tak kot, sebab budak ni yelah baru budak, tak tahu apa, tak tahu yang mana yang betul, tak tahu yang mana yang salah, mungkin dia tak sengaja. Tapi Fir'aun ni dia tak puas hati, jadi dia panggil semua ahli nujum dia panggil lah semua menteri-menteri dia bagi tahu kata dia rasa budak ni adalah budak yang nak menjatuhkan kerajaan dia. Waktu tu kira Fir'aun ni memang dia nak bunuh je lah Nabi Musa ni. Bayangkan dia dah usung Nabi Musa ni, dia dah anggap Nabi Musa ni sebagai anak, pun dia nak bunuh macam tu saja. Jadi menteri-menteri Fir'aun ni yang ahli nujum apa semua ni, dia kata macam ni je lah, kita put a test tu Nabi Musa ni. Dia pun letakkan 2 benda. Okey, kalau ikut dalam buku dia kata intan berlian dan juga bara api, tapi ada riwayat lain kata dia letakkan buah, dan ada juga kata susu dan bara api, which tapi lebih kurang lah, jalan cerita sama saja. Waktu Nabi Musa AS ni dia nak pilih tangan Nabi Musa ni, dia actually nak capai yang intan berlian ni, tapi malaikat Jibril tepih tangan dia, diambil bara api masuk dalam mulut dia. Ada juga riwayat kata Nabi Musa memang pilih bara api tu sebab tertarik dengan warna bara api yang merah ni. Bila Nabi Musa dia letakkan bara api dalam mulut dia tu, disebabkan itulah Nabi Musa ni dia pelat sebabkan luka dekat lidah dia ni. Nabi Musa AS ni dia pelat, percakapan dia tak berapa lancar, tapi tak bermaksud yang dia ni bukanlah tak pandai berkata-kata, cuma bahasa yang dia cakap tu ada pelat dia, macam tak lancar lah, senang cerita. Jadi disebabkan situasi tu, Fir'aun ni pun dia rasa macam tenang lah, dia kata okey, bukan budak ni lah. Jadi Nabi Musa AS ni pun hiduplah dalam istana bersama dengan Fir'aun ni. Bila Nabi Musa ni dia dah besar, dia menjadi seorang lelaki yang gagah, tubuh badannya sihat dan seorang yang bijaksana. Tapi Nabi Musa ni dia tahu kata dia ni adalah anak pungut, dan dia tahu kata dia ni daripada kaum Bani Israel. Jadi satu hari di mana Nabi Musa AS ni dia berjalan dekat kerajaan Mesir ni, lepas tu dia ternampak ada 2 orang lelaki ni, seorang daripada kaum Kipti iaitu kaum Mesir, dan seorang lagi kaum Bani Israel, tengah gaduh punya gaduh. So Nabi Musa AS ni cuba nak leraikan mereka ni lah, tapi somehow yang kaum Mesir ni dia ni macam hina Nabi Musa ni lah. Dia kata mestilah hang pilih untuk berpihak kepada kaum kaum Bani Israel, macam kaum jijik, macam itulah dia kata. Jadi membuatkan Nabi Musa ni dia rasa marah, dia tumbuk kaum Mesir ni, dan dia tak sangka yang penumbuk dia ni dah bunuh kaum Mesir ni. Jadi disebabkan tu Nabi Musa AS ni dia lari lah, dia takut sebab yelah dia terbunuh orang. Waktu tu kira kejadian tu dah dikecoh lah dekat kerajaan ni, kira ada pembunuhan, ada orang bunuh orang Mesir ni, dan orang dapat tahu kata Nabi Musa AS ni lah yang bunuh laki tu. Jadi dia pun mengadulah dekat Fir'aun. Bila Fir'aun dapat tahu, Fir'aun ni pun mengarahkan askar-askar dia untuk tangkap Nabi Musa AS ni, untuk diadili lah, untuk bunuh lah Nabi Musa ni. Jadi ada kawan Nabi Musa AS ni tahu pasal benda ni, dan dia bagi tahu dekat Nabi Musa ni, kata hang kena lari sebab Fir'aun ni nak bunuh hang ni. Jadi Nabi Musa AS ni pun dia berlarilah keluar daripada Mesir. Kisah ni ada daripada ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 14 ke 21. Bila Nabi Musa AS ni dia keluar daripada Mesir, dia pun pergilah ke kerajaan yang bernama Madian, di mana dia berjumpa dengan Nabi Syuaib AS. Okey, dipendekkan cerita, Nabi Musa AS ni dia berkahwin dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Isteri Nabi Musa bernama Syafura. Okey, kisah pertemuan Nabi Musa AS dengan anak kepada Nabi Syuaib AS ni ada dalam surah Al-Qasas ayat 22 ke 28. Nabi Musa AS
ni 10 tahun dia dah keluar daripada Mesir ni. Dia duduk dekat Madian ni. Tapi disebabkan Nabi Musa ni dia berasal daripada Mesir, jadi dia ada rasa rindu dekat Mesir ni. Dan dia pernah hidup dalam istana. Jadi dia ada rasa rindu tu. Memandangkan dia ni dah kahwin, dah ada isteri. Jadi Nabi Musa AS ni pun dia meminta kebenaran daripada Nabi Syuaib AS untuk untuk balik ke Mesir. Dan Nabi Syuaib ni pun dia bagi kenderaan untuk Nabi Musa dan juga isteri dia pergi ke Mesir. Dalam perjalanan Nabi Musa AS daripada Madian ke Mesir bersama isteri dia, tiba-tiba Nabi Musa ni dia lalu dekat satu gunung ni, gunung atau bukit lah. Lepas tu Nabi Musa ni dia nampak macam ada api. Lepas tu Nabi Musa ni pun dia rasa macam, kenapa ada api dekat situ kan? Lepas tu dia kata, biar aku pergi dekat api tu. So that macam untuk menghangatkan badan dia lah, untuk berehat lah, senang cerita. Bila dia pergi dekat api tu, dia sampai ke api tu, dia nampak api tu terbakar dekat sepohon pokok. Tapi pokok tu tak terbakar. Api tu dekat pokok tu, tapi pokok tu tak terbakar. Dan dekat sinilah di mana Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan Rasul, untuk memimpin kaum Bani Israel. Dan dekat sinilah yang Nabi Musa AS dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercakap direct. Kira Allah menurunkan wahyu tu dengan bercakap dengan Nabi Musa AS. Peristiwa ni ada dalam surah Taha ayat 9 ke 23. Waktu Nabi Musa AS menerima wahyu ni, Allah tanya Nabi Musa apa yang Nabi Musa ni tengah pegang. Waktu tu Nabi Musa ni dia tengah pegang tongkat kayu. Dan Nabi Musa ni pun dia menjawab lah. Dia kata dia pegang tongkat kayu ni untuk kira macam untuk dia berjalan. Lepas tu Allah kata dekat dia, lempaklah tongkat ni. Dan bila Nabi Musa lempak tongkat ni jadi ular. Dan waktu tu Nabi Musa ni dia terkejut, dia takut. Lepas tu Allah kata jangan takut dengan tongkat ni. Kalau hang pegang balik tongkat ni, dia akan kembali ke asal. Kira kalau pegang ular ni, dia kembali ke asal. Dia jadi tongkat kayu balik. Tu kira mujizat Nabi Musa AS. Lagi satu mujizat yang Allah bagi dekat Nabi Musa AS ni, di mana dia suruh Nabi Musa ni kepit. Dia kira macam kepit tangan dia. Kira kepit tangan dia dekat ketiak. Dan keluarlah satu cahaya yang sangat-sangat bersinar. Cahaya dia tu memang terang benderang. Disebabkan Nabi Musa AS ni diutuskan untuk menyampaikan dakwah dia ni dekat orang-orang Mesir dan juga Fir'aun. Jadi Nabi Musa AS ni dia memohon kepada Tuhan. Dia minta yang kata Nabi Harun AS ni untuk dijadikan sebagai Nabi dan orang kanan dia. Jadi Allah pun kabulkan doa Nabi Musa AS. Dan Nabi Harun pun dilantik menjadi Nabi dan menjadi orang kanan kepada Nabi Musa AS. Disebabkan Nabi Musa ni dia cakap tak lancar, dia pelat. Jadi dia perlukan someone, orang yang berpetah bercakap. Sebab itulah dia minta saudara dia sendiri, adik-beradik dia sendiri, untuk menjadi orang kanan dia, iaitu Nabi Harun. Nabi Harun AS ni, kelebihan dia, dia pandai bercakap. Jadi bila Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS, dia pun ni kira macam nak pergi battle lah, nak pergi jumpa dengan Fir'aun ni, nak sampaikan dakwah. Jadi dia pun ni pun pergi dekat istana, berjumpa dengan Fir'aun. Dan waktu tu kira macam bukan Fir'aun saja ada dekat istana. Kira menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia, semualah ada dalam istana tu. Dan juga rakyat jelata. Lepas tu Nabi Musa ni dan juga Nabi Harun ni pun menyampaikan dakwah yang mengatakan apa yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh kerajaan Mesir ni, iaitu dengan menyembah Fir'aun ni sebagai Tuhan ni adalah salah. Mereka patut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Musa dengan Nabi Harun ni cakap macam tu, waktu ni kira macam menteri-menteri apa semua ni semua terkejut. Dia pun terkejut sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun ni beraninya cakap benda macam ni depan Fir'aun. Fir'aun tu kira macam manusia sekeji-kejinya. Kira macam siapa yang against dia, dia akan bunuh macam tu saja. Fir'aun ni bila dengar kata Nabi Musa, dia kata dia ni adalah Nabi yang diutuskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun ni dia rasa macam benda tu benda lawak, membuatkan Fir'aun ni dia gelak. Lepas tu Fir'aun ni dia kata, mana ada Tuhan lain, akulah Tuhan yang patut disembah oleh orang Mesir. Lepas tu Nabi Musa ni dia jawab balik ayat Fir'aun ni. Dia kata, wahai Fir'aun, lepaskanlah kaum-kaum Bani Israel ni. Setelah apa yang hang lakukan dekat mereka ni, melakukan segala kekejaman dekat mereka ni, dan orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menerima akibat dia. Yang ni ada dalam surah Taha ayat 47 ke 48. Lepas tu Fir'aun ni dia tak puas hati. Dia kata, Musa, aku ni yang besarkan hang tau. Aku ni yang belah hang daripada kecil tau. Ini balasan yang hang bagi dekat aku. Dan Nabi Musa pun dia menjawab. Dia kata, betul hang belah aku, hang jaga aku. Tapi dengan kebaikan hang ni tak dapat dibayar dengan kekejian yang hang buat dekat Bani Israel ni. Dan juga mengamalkan ajaran sesat yang mengaku diri hang ni Tuhan. Lepas tu Fir'aun ni dia cabak Nabi Musa AS ni. Dia kata, kalau betul lah hang ni orang yang benar,
hang tunjukkan kehebatan hang. Nabi Musa alaihissalam ni pun dia lemparkan tongkat dia, dan tongkat dia ni menjadi ular yang besar. Lepas tu Fir'aun ni dia kata perbuatan Nabi Musa ni adalah tak beza pun dengan ahli nujum dia, perbuatan sihir. Dia kata tu perbuatan sihir. Jadi Fir'aun ni dia panggil ahli-ahli nujum dia. Kira ahli nujum dia ni ramai tau, tak tahulah berapa orang, tapi ramai lah. Dan ahli nujum ni pun diperintahkan oleh Fir'aun, kata tunjukkan kehebatan hampa juga. Kata yang hampa pun boleh buat benda yang sama dengan apa yang Nabi Musa ni boleh buat. Jadi Nabi Musa pun kata okey, apa yang hampa nak balinglah depan ni. Jadi ahli nujum ni pun dia pun balinglah kain, tali apa semua, dan semua barang-barang ni bertukar menjadi ular. Amalan ahli nujum ni dia tahu kata amalan-amalan ni daripada ajaran syaitan. Jadi dia tahu beza dia. Bila tongkat Nabi Musa AS ni bertukar menjadi ular, dan menjadi ular yang lebih besar daripada mereka punya, dan ular Nabi Musa ni makan ular-ular mereka ni. Disebabkan perbuatan tu menjadikan ahli nujum ni semua ni terkejut. Dia tahu kata ni bukan yang seperti yang mereka belajar, ni bukan seperti yang mereka pernah tengok sebelum ni benda lain. Jadi disebabkan tu ahli nujum ni dia kata betul, Nabi Musa AS ni adalah Nabi yang diutuskan oleh Tuhan yang satu, yang benar. Jadi disebabkan tu ahli nujum ni pun dia pun sujud dekat Nabi Musa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa orang yang menyaksikan benda tu, semuanya menjadi pengikut Nabi Musa AS dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila terjadinya benda tu, Fir'aun ni dia maruah dia tercalak lah, dia geram lah. Dia macam dia kalah. Lepas tu Fir'aun ni dia kata, hampa ni siapa bagi kebenaran dekat hampa untuk tunduk dekat Nabi Musa ni? Hampa tak tahu ke aku akan bunuh hampa ni, aku akan salib ke hampa, aku akan potong tangan kanan hampa, tangan kiri hampa, dan aku akan salib hampa. Tapi ahli nujum ni pun dia kata buatlah apa yang hang nak buat, itu kuasa hang dekat dunia ni sahaja, tapi kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa AS. Jadi Fir'aun ni dia jadi marah, dia geram lah. Disebabkan dakwah Nabi Musa AS ni, kerajaan Mesir ni kira yang mana yang tak nak ikut ajaran Nabi Musa AS ni, mereka ni menerima musibah. Kira segala tanaman mereka ni dah jadi tak elok. Kira banyaklah malapetaka jadi dekat mereka. Ada ribut. Jadi bila nasib-nasib malang mereka ni, mereka kata Nabi Musa lah punca dia. Tapi bila hasil mereka ni mendatangkan hasil yang lumayan, macam buah mereka jadi elok, yang tu mereka tak mengaku pula kata Allah yang bagi mereka yang ni. Mereka kata Tuhan mereka yang bagi. Mereka kata Fir'aun yang jadikan benda ni. Sampailah satu hari di mana Allah menurunkan ilham dekat Nabi Musa AS. Dia kata larilah, kira bawa kaum Bani Israel ni lari, sebab Fir'aun ni nak kejar, nak bunuh hampa. Jadi pada waktu malam, Nabi Musa AS ni dia bawa lah semua kaum Bani Israel, dalam beratus orang lah, bawa nak lari. Jadi bila dia pun lari malam, esok tu kira macam tentera Fir'aun ni dah dapat kejar dah. Sebabkan dia pun ni ada teknologi, ada kenderaan untuk kejar kaum Nabi Musa ni. Sebab Nabi Musa ni dia berjalan je. Fir'aun dan tentera dia bukan sikit tau, tentera dia beratus ribu nak kejar yang beratus ni sahaja. Lepas tu Nabi Musa AS ni sampailah satu titik di mana kira macam titik ujung lah, di mana depan dia pun ni adalah laut. Waktu tu kira macam tentera Fir'aun ni dah kat belakang dah dekat dah ni. Dan waktu tu kira kaum Bani Israel ni dia berkata dekat Nabi Musa, dah sekarang ni macam mana ni? Dia pun marah dengan Nabi Musa, kata ni mana nak lari dah ni, Fir'aun ni dah dekat dah ni, habislah, matilah kita. Jadi dengan keimanan yang tinggi Nabi Musa AS, dia pun meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia bagi tahu dekat Musa, kata gunalah tongkat ni, kata ketuk tongkat ni. Bila Nabi Musa ketuk tongkat tu, terbelahlah laut tu terbelah, dan tengah-tengah kira jalan nak go through laut tu, jalan tu kering. Kira kalau macam tanah yang dekat laut, tanah yang basah kan dia jadi lembek kan, jadi tenggelam kan kalau kita pijak kan. Tak, ni tanah ni kering, dan dinding kiri kanan ni kira dinding laut. Bayangkan laut dibelah, laut tu, kedalaman laut tu kira boleh tenggelamkan KLCC 10 kali KLCC. Punya dalam tak dalam laut ni. Jadi Nabi Musa AS ni dia bawa lah kaum dia Bani Israel ni melalui laut ni. Dan waktu ni kira macam Fir'aun dan juga tentera dia pun masuk juga laluan laut ni. Bila lepas je Nabi Musa AS dan juga kaum Bani Israel ni lepas saja laut tu, dan Allah pun dengan kekuasaan dia, laut tu tertutup balik dan menenggelamkan Fir'aun dan juga askar-askar dia yang beratus ribu tu. Dengan itu jatuh
runtuhlah kerajaan Fir'aun ni bersama dengan askar dia. Fir'aun tengah nak, sebelum dia lemah tu, sebelum dah tarik nyawa dia tu, Fir'aun ni dia kata, aku percaya dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa AS ni dan disembah oleh Bani Israel. Ni ayat simple lah. Ayat ni daripada surah Yunus ayat 90 ke 92. Jadi itulah kisah Nabi Musa AS. Jadi Aceh nak minta maaf kalau penceritaan Aceh ni ada kekurangan atau kelainan. Aceh ni hanyalah manusia biasa. Setiap kekurangan tu hanya datang daripada kita, dan setiap kebaikan dan kelebihan tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi pengajaran Nabi Musa, kisah Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun ni, kita boleh belajar yang kata setiap kelebihan yang hang ada ni, tak kisahlah hang rasa hang ni hebat macam mana pun, hang pandai macam mana pun, hang kaya macam mana pun, tapi janganlah sesekali yang hang jadikan diri hang ni sombong dan angkuh, yang hang rasa macam hang lah paling hebat. Sebab itulah sifat kenapa iblis kena tendang daripada syurga.